Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dunia otomotif. Okay, depan aku hari ni ada 3 unit Mini Cooper yang warna sangat-sangat menarik. Okay, so untuk unit yang pertama kita ada Mini Cooper S tahun 2022. Yang ini kita nak jual pada harga RM185,000. Okay, yang ini new facelift. And then the second unit aku ada Mini Cooper JCW. Yang ini tahun 2023. Okay, 2023 Mini Cooper S JCW facelift, datang dengan bucket seat, iDrive, head up display, digital meter dengan mileage 11,000. Okay, so untuk unit ni kita nak jual pada harga RM225,000. Okay, 225 Mini Cooper S JCW. And the last unit Mini Cooper S facelift. Yang ini tahun 2024. Okay, yang ini keluaran, kalau lokal ada yang EV, tak silap saya. Tapi recon yang ini tahun 2024 dengan reka bentuk yang baru. Alright. Okay, so dengan rekaan dalam dari segi frame, door, steering, head up display and rekaan seat yang baru. Okay, new design, paling latest punya design. Konsep sama macam EV. Okay, so yang ini datang sekali memory seat. Mileage yang ini datang dengan mileage 12,000. Okay, so bahagian iDrive dia pun dah lain. Sekali meter semua kat sini. So mana-mana yang berminat untuk mendapatkan Mini Cooper ni, korang boleh tekan link di bio ataupun roji aku di talian 0173670749. Okay, stok memang ada satu ni je, bos baru bawa masuk. Ni barang baru sampai. Okay, ada satu je, siapa cepat dia dapat. Kalau korang berminat, roji sekarang. Cak.